الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, terima kasih kepada pendengar-pendengar, subscriber Abel Seram Channel. Abel doakan kita semua dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Okey, Abel nak sambung cerita yang Abel selalu baca dalam cari.com. Cerita ni mengisahkan satu family, pengalaman satu family ni berhadapan dengan peristiwa seram semasa duduk ataupun stay di sebuah hotel ataupun homestay di sebuah tempat di Melaka. Okey, cerita ni daripada Mama Izzah, kita panggil Izzah lah. Jadi cerita ni berlaku beberapa tahun lepas, masa hari Sabtu. Suami Izzah ni tiba-tiba ajak pergi bercuti di Melaka sebab si suami ni nak ajak family dia ni lah, anak-anak dia dengan Izzah ni mandi laut dekat pantai Klebang. Rancangan merekanya nak bertolak awal pagi, tapi biasalah, buat itu buat ini, buat itu buat ini, sebelah petang baru boleh gerak daripada Putrajaya. Okey, mereka ni bergerak pada pukul 2 petang macam tu lah. Pukul 2 lebih, 2.30, 2.45 macam tu. Keluar daripada rumah masa ni hujan lebat. Jadi bila hujan lebat ni, anak-anak dalam kereta tempat duduk belakang ni tidurlah. Panjang perjalanan daripada Putrajaya menghala ke Pantai Klebang ni, anak-anak ni nyenyak tidur, syok tidur dalam kereta, hujan-hujan kan. Sampailah di Pantai Klebang ni dah lewat asar dah. Hari hujan, kawasan Klebang ni mendung, jadi terpaksalah batalkan mandi laut. Sebab bila dia orang parking tepi pantai ni, tengoknya ya Allah, katanya ombak ni tinggi ombak, jadi tak sesuai lah untuk mandi. Orang tua pun tak boleh mandi, budak pun lagi lah bahaya mandi. Jadi si suami ni ajak Izzah, dia kata jom lah kita pergi cari hotel ke, cari homestay untuk stay pada malam tu. Besok pagi baru mereka ni nak datang balik ke pantai ni, nak mandi dekat situ. Jadi Izzah ni dia tak banyak cakap lah, dia kata okey lah, janji dapat duduk dekat Shah Resort. Dia teringin sangat nak duduk dekat Shah Resort. Tapi apakah daya, bila dia orang sampai tu tanya reception, reception kata dah penuh dah, tak boleh nak walk in hari tu, mungkin sebab hari cuti sekolah kot. Banyaklah kawasan hotel-hotel penuh. Itu bahaya ni kan, kita kalau tanya-tanya cuti sekolah ni nak walk in untuk sewa homestay ke, nak sewa hotel, mesti orang bagi hotel dan orang tak nak duduk kan. Okey, sampai saja di sebuah hotel ni, azan maghrib sudah berkumandang pada waktu itu. Izzah kata suami saya seorang pada masa itu turun untuk pergi tanya reception ada bilik kosong ke. Masa tu mama dan anak-anak tunggu dekat depan lobi saja. Mama tengok hotel ni punyalah usang, suram dan kelam. Bila sampai ni Izzah ni, dia dah tengok dah kawasan dalam hotel ni, di kawasan lobi lah maksud dia. Kawasan lobi dekat luar hotel ni keadaannya macam seram-seram, suram dan kelam. Hati ni dah tak tahu dah nak cakap apa. Kata Izzah, bila dia pandang anak dia tengok muka anak-anak dia, nampak semua penat. Walaupun tidur dalam kereta kan, mesti penat juga kan bila bangun kan. Masing-masing tak dinner lagi pada waktu tersebut. Dekat 20 minit juga, lama juga si suami ni. Dia pergi tanya dekat kaunter ni, dan tiba-tiba suami datang balik. Dia kata okey jom, dah dapat bilik dah. Tadi dia pergi kaunter dan reception bagi tahulah ada bilik kosong. Jadi si suami ni naik atas, cek semua, dan turun ni barulah mereka satu family ni naik
ke bilik hotel tersebut. Jadi masing-masing tariklah beg, luggage semua. Izzah ni dia tengok dekat lobi, dia paling belakang balik, dia tengok kawasan lobi. Alahai kata dia, tak ada orang pun, suram saja. Kami dapat hotel tingkat ke-6 dan bilik pula berada kedua hujung last sekali. Dia dapat connected room. Bilik dia nombor 608, bilik sambungannya 609. Kalau ada dua family, seorang duduk 609, seorang duduk 608. Kalau seram-seram boleh buka connected punya pintu tu kan. Jadi masa ni Izzah ni dia rasa tak suka dekat hotel tersebut. Dia rasa macam lain macam je. Dia pandang muka si suami. Dia kata masa ni mama tengok muka Habi, tapi Habi ni muka dia buat macam muka budu. Maknanya dia tak tahulah muka budu apa yang nak maksudkan ni. Mungkin suami dia ni buat muka apa, mencebik ke macam tu kan. Jadi bila masuk, jolok saja kad 2 kali barulah power ada. Biasa kalau kita pergi hotel, kalau kita jolok kad, masukkan kad dekat power ni, terus on power lah kan. Jadi bila masuk saja dalam bilik hotel tersebut, Izzah ni dia pergi sendal pintu yang connected ni lah. Dia pastikan pintu connected tersebut berkunci. Yelah, risau juga kan, kalau pintu tak berkunci, ada orang duduk sebelah, tiba-tiba orang bilik sebelah tu buka pintu hotel bilik dia lah. Jadi bila dah settle sendal pintu connected room ni, Izzah ni dia bercakap ke suami dia. Dia kata, bang, boleh tak bang, abang azan kuat-kuat. Jadi masa ni si suami ni tak cakap apa. Dia tarik anak dia bawa pergi mandi. Lepas bawa pergi mandi ni lah, si suami ni dia keluar. Dia siapkan sejadah semualah, dia nak sembahyang. Masa ni si Izzah ni dia panaskan air, dia nak buat susu anak. Okey, masa ni lah si suami ni bila dia duduk atas tikar sejadah ni, dia azan kuat-kuat. Masa si suami tengah azan, Izzah ni dia tarik anak lelaki dia ni untuk mandi dengan dia sekali dalam bilik mandi. Tengah-tengah si suami azan ni, dah habis azan ni, si suami akad takbir solat, tengah-tengah mandi ni, tengah-tengah duk sabun muka, duk sabun anak dia semua ni, tiba-tiba lampu bilik air dengan lampu dalam hotel ni lah terpadam. Dia kata nasib baik masa ni dia mandi ni, dia tak tutup pintu bilik air. Dia biarkan pintu bilik air terbuka. Mana dia dah seram lah sebelum dia masuk bilik air dengan mukanya penuh dengan sabun. Izzah ni dia berlari keluar sambil tarik anak lelaki dia ni lari keluar ke ruang tamu. Anak-anak dia yang lain ni, 2 orang lagi anak dia duduk kat katil ni, semua menangis dan menjerit. Masa ni si suami teruskan solat dalam gelap. Masa anak dia tengah huru-hara menangis ni, si suami ni teruskan solat, dan masa dia berlari keluar ni, dia terus peluk anak-anak dia. Izzah ni dia peluk anak-anak dia dengan muka dia penuh dengan sabun. Tapi si suami ni tak hentikan sembahyang, meneruskan solat dengan bacaan surah dia kuat. Tadi dia baca surah ni perlahan, bila dah keadaan huru-hara macam ni, dia kuatkan suara dia dalam solat. Sampailah si suami ni bagi salam. Lampu ataupun elektrik dalam hotel tu ada. Yang peliknya, bila lampu adanya tadi, Izzah kata dia cek handphone, dia cek tab dia tengok handphone pun tak ada, orang panggil tak ada power, gelap saja, dia on tab pun tak boleh. Lepas suami saya bagi salam, barulah power ada. Masa ni saya terus masuk ke toilet dan mandi cepat-cepat, wuduk dan berlari keluar. Si suami menyuruh saya solat cepat-cepat. Masa ni si suami saya ni peluk anak-anak dan berbaring atas katil sambil buka TV. Budak-budak ni tengok Doraemon. Elok saja saya habis rakaat kedua, sekali lagi power off, maknanya dia trip sekali lagi dalam gelap. Masa ni dia bagi salam dan dia tanya si suami lah. Dia kata, bang, apa kes ni bang, tak bagi kita tidur kat sini ke? Masa ni si suami kata, tak apa mama, jom cepat kita kemas, kita keluar daripada sini. Izzah ni dia pakai baju kelawar, manakala si suami ni berkain plekat dan berbaju Melayu, terus sumbat barang-barang ataupun pakaian dia dan pakaian anak-anak ni
dalam beg masing-masing, dan kekalutan masa ni mereka keluar daripada bilik tersebut menuju ke lift. Elok sahaja nak keluar daripada hotel tersebut, si Ezah ni dia jeling, tengok-tengok selak pintu connected room tadi yang dia selak ketak-ketak yang dia letak penyendal bawah pintu tu, tiba-tiba terbuka balik. Pelik katanya, dan seram memang, tak boleh cakap lah masa tu. Sampailah di lobi ni, si Ezah ni dia tanya reception, dia kata, bilik apa yang hampa bagi tadi? Reception ni cuak gila, sebab si Ezah ni tinggikan suara, tak apa puan, saya upgrade bilik, nak tak? Nak bagi bilik yang lebih mahal. Tapi masa ni Ezah dia tolak offer daripada reception tersebut, dan dia minta deposit balik. Depa tu bagi refund tanpa banyak soal. Memang floor tu kosong dan mereka sahaja yang dapat bilik dekat situ. Kalau nak pergi mana-mana, booking bilik awal-awal dah tengok review lah kan. Kalau kita booking dekat aplikasi ni, kita tengok review orang sebelum-sebelum ni komen macam mana kan, baru rasa selamat sikit. Cerita kedua ni daripada Roy Zafar. Kisah hantu pocong. Masa ni tahun 2001, aku masih belajar di sebuah kolej area Ceras. Tak nak bagi tahulah kolej mana. Kebetulan masa tu kami cuti semester. Kementerian Belia dan Sukan KL invite kolej aku untuk buat satu kursus di Port Dickson. Dia tak nak bagi tahulah location yang sebenar dekat PD tu. Kami sampailah dekat situ dah waktu malam. Kami siap-siap nak ambil tempat tidur dan berehat. Aku dan beberapa kawan yang lain pergilah mandi, sebab badan ni dah melekit dah. Satu badan dah melekit. Masa mandi ni aku terasa ada macam-macam benda kat dalam toilet tersebut. Sebelum itu tempat tidur kami ni lebih kepada dom. Semua toilet ni kena share. Masa mandi ni tak ada pemandangan indah yang muncul pada masa tersebut. Dia dapat rasa dalam toilet dia ni macam ada orang lain. Walaupun kubikel tu tak adalah besar sangat, tapi rasa macam penuh, macam sesak dalam kubikel tandas ataupun kubikel bilik air tersebut. Malam kedua aku nak tidur, aku dengar bunyi orang tumbuk dinding. Tumbuk macam orang nak bergaduh. Tapi bila aku dengar betul-betul, tiba-tiba suasana sebenarnya sunyi. Maksudnya peserta lain semua dah tidur. Tak mungkin ada yang mengigau atau ada yang tumbuk dinding. So aku buat bodoh saja pada masa tersebut. Esoknya aku bangun subuh, aku bangkitlah daripada katil double decker nak ke surau. Masa ni yang lain masih sedap buat peta dunia dekat bantal. Surau tu agak jauh daripada dom dan agak gelap. Aku ambil wuduk macam biasa, cuma aku rasa macam ada something saja duduk pandang aku. Aku buat bodoh lagi, aku buat hal aku. Lepas ambil wuduk, aku masuk surau dan solat di tempat imam. Masa aku angkat takbir itu, dan masa-masa tu juga tiba-tiba bulu roma aku meremang. Aku dengar ramai kat belakang aku angkat takbiratul ihram juga. Dia angkat takbir ni, padahal kat belakang dia tak ada orang. Tiba-tiba riuh kat belakang, dengar suara orang angkat takbiratul ihram juga. Seram. Apabila selesai solat semua, aku bacalah doa, dan sekali lagi dengar ramai pula yang aminkan doa aku. Aku anggap itu jin Islam lah pada masa itu. Aku masuk ke bilik balik selepas solat tersebut dan duduklah atas katil macam biasa sementara tunggu kawan-kawan yang lain bangun. Okey, lepas tu malamnya aktiviti peserta adalah aktiviti bebas. Semua orang ni masuklah nak tidur. Kawan-kawan dia ni, dia apa semua, masuklah dom nak tidur sebab penat seharian dengan program pada siang hari. Subuhnya aku bangun sekali lagi. Lupa nak bagi tahu, aku pasang alarm nak bangun pada pukul 5 pagi. Ni budak bagus ni sebenarnya ni. Dah terbiasa ikut time subuh waktu dekat kampung. Terbawa-bawa lah sampai ke sini. Masa ni penulis ni dia bangun dan dia duduk
di atas katil untuk hilangkan mamai. Masa aku duduk itu, aku perasan ada kain putih berbungkus kat sebelah aku. Masa tu aku masih mamai lagi. Aku tengok betul-betul dan dekatkan kepala aku dekat kain bungkus itu. Berani mamak ni. Barulah aku sedar masa ni yang aku nampak bukan sebarang kain, tapi itu adalah pocong. Dia tunjuk belakang saja. Dengan jelas aku nampak pocong tersebut tak ada bunjuk. Kan biasakan pocong ni dekat atas kepala tu ada bunjuk lah, ikatan kain. Tapi ikatan ni lain macam ikatan telekung, tapi tali dia banyak gila. Macam telekung orang perempuan pakai tu yang ada tali tu kan. Tapi tali ni banyak sangat. Beberapa minit lepas tu aku tengok balik, memang benda tu ada, tak nak belah pocong tersebut. Aku sambung tidur balik dan aku tulis sekali lagi, dia dah hilang pada masa itu. Bosan kot sebab trik dia tak menjadi. Mana dia penulis ni kata benda tu bosan kot. Benda tu nak usik dia tapi dia tak takut sangat. Jadi itulah beberapa cerita yang dapat Abes share pada malam ni. Semoga jadi hiburan pada kita semua. Sekian, terima kasih.